Siapa golongan ni? Adakah kita ni golongan ni ataupun tidak? Tak. Apa dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nari lam arahuma qaumun ma'ahum syiyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun rusuhunna ka'asnimatil bukhti ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirata kadza wa kadza rawahu Muslim. Hadis ni nak cerita ni walaupun kita kata orang depan ni, orang lelaki kata tak kait dengan aku, tapi orang mula-mula mungkin kait. Siapa dia? Pemimpin. Tak, dua golongan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Tak, keduanya belum pernah kulihat. Nabi kata zaman dia ni aku duk lihat lagi. Aku duk tengok lagi. Tak, pertama golongan penguasa, pemerintah, pemimpin yang mempunyai cambuk, yakni yang mempunyai kuasa. Tak, bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Tak, ia mempunyai cambuk, ia mengguna, ia ada orang panggil kuasa, dia ikut pandai dia. Ia buat undang-undang sendiri. Bukan daripada asas, bukan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Al-Quran. Dia ikut dang. Tak, kita petang-petang lah kita ni jadi pemimpin, kita ikut pandai kita. Nak potong-potong. Mu dulu mu kata aku, hari ni aku nak buat mu. Balas dendam. Tak boleh. Pemimpin. Begitu juga kepada rumah tangga kita. Pemimpin rumah tangga ia juga kadang-kadang. Sebab apa? Kita ikut suka hati. Tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tak boleh juga. Tak.